Nak raya ni kalau tak ada duit tak payah raya lah. Abang Jeb, saya pening lah. Saya dah fed up dengan hidup ni. Kau nak bunuh diri ke? Hampir ni Abang Jeb. Cuba cerita apa masalah. Saya nak raya ni pun duit tak ada. Tak payahlah raya. Jangan bunuh diri. Jangan rumah, you tahu tak I nak bunuh diri ni. Jadi kalau kita nak sambung hidup, raya ni kita tak payah raya lah abang kerja. Kita tak payah balik kampung. Tak berdosa pun apa masalah. Raya ni adalah satu benda besar sangat bagi orang Malaysia. Abang Jeb sembang boleh lah. Abang Jeb tak merasa. Sebelum Abang Jeb bercerita, Abang Jeb dah lalui fasa-fasa itu. Tapi kita meraihkan raya cara kita. Pagi raya pergi solat hari raya. Bermaafan suami isteri. Kalau boleh anak-anak kita gembirakan dengan sedikit duit raya. RM1, RM2 pun tak apa. Kat rumah makan macam biasa. Kalau rumah yang dekat rumah mak ayah kita, carilah rumah mak ayah kita yang dekat. Kalau dah jauh nak kena beli tiket naik bas tu, telefon je lah. Kalau nak jaga hati mak ayah, jangan cakap kita tak ada duit. Mak ayah ni jangan cakap kita tak ada duit. Kita memang tak ada duit, bagi alasan yang kukuh. Ada ni tak boleh balik. Tengoklah dalam minggu depan dah settle, kawan-kawan dah balik kerja, kita orang gile-gile mak ayah. Jadi minggu depan lalu baliklah, kita beraya dalam ni je lah, dalam telefon. Sekarang wasabi semua orang ada. Nak mula buka akaun Public Gold dengan RM100 sahaja? Jangan biarkan duit anda lesap setiap tahun. Klik link di bio untuk daftar akaun Public Gold sekarang. Jadikan tahun ini titik perubahan untuk kewangan yang lebih bijak. Bagaimana nak bermula simpanan emas Public Gold? Link website di bio. Dalam website tu ada pendaftaran. Boleh daftar sendiri dan ada nombor wasabi Abang Jeb. Boleh tekan wasabi tu, Abang Jeb bantu.